Assalamualaikum, selamat berpuasa semua. Kita masih lagi dalam rancangan 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. Hari ini saya nak masak simple-simple je, ya. Tapi walaupun simple-simple boleh menambah nasi ni, ya. Buka nanti. So kita nak masak singgang sotong. Bahan-bahannya senang saja, ya. Kita perlukan serai yang telah dititik, ya, bawang merah, bawang putih, lengkuas, asam keping dan juga cili api, ya. Cili api ni tengoklah. Kalau nak hiris pun boleh. Macam saya hari ni sebab saya guna cili api yang kampung ni, saya nak masukkan dia sebutir-sebutir, ya. Mula-mula kita siapkan periuk. Kita masukkan sotong dalam periuk ni. Oh, senang sangat-sangat. Campak-campak je, ya. Air mendidih, siap nanti. Dan bahan-bahan yang lain pun masukkan saja dalam singgang kita ni. Mudah kan? Semua sekali. Macam tu. Bawang putih, bawang besar, ya. Untuk singgang sotong, jangan letak air terlalu banyak sebab sotong ni akan mengeluarkan air, ya. Bahan-bahan yang lain kita letak gula kabung sedikit. Kita letak budu budu sedikit, ya. Jangan banyak, tapi budu ni akan menyedapkan lagi singgang sotong kita, ya. Lepas itu boleh terus masukkan garam, perasa, senang kerja, ya. Kita masukkan pula, ya, sebut perasa bahan-bahan ni. Lagi banyak sebenarnya bawang, serai, ya. Lagi menyedapkan lagi singgang kita tu. Dan kita letak sedikit air. Jangan banyak sebab dia akan mengeluarkan air, ya. Okey, bahan semua dah masuk, sotong dah masuk, ya, bahan hirisan semua dah masuk, air dah letak, ya. Tutup. Biarkan dia sampai betul-betul mendidih, kacau-kacau-kacau, boleh matikan api. Nak rasa tak boleh bulan puasa, betul tak? Tapi insya-Allah, ya, masak singgang sotong ni sambil pejam mata pun orang kata boleh, ya, senang dan sedap. Ni kita tengok singgang kita dah masak ke belum. Wow, nampak tu. Walaupun letak air sikit, ya, sebab sotong tu mengeluarkan air, bau dia, ya Allah, sedapnya. Boleh matikan api, ya, jangan terlalu lama. Kalau lama dia akan liat. Dah siap dah singgang sotong kita, ya Allah. Kalau nak pedas, cili ni boleh kita picitkan, ya, dekat nasi kita tu. Woi, masya-Allah. Sedapnya, ambil bau. Kita masak, bolehlah kita hidangkan, ya. Masya Allah, nampak tu. Singgang sotong air tangan Haliza Maisuri. Kita dalam rancangan 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. Selamat mencuba.